Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, nama saya Muhammad Zazekri bin Muhammad Abu Bakar dari Sekolah SK Gopeng Jalan Ilmu. Hari ini saya akan membentangkan projek rumah bencana alam. Saya memilih sebidang tanah dengan keluasan panjang 86 blok, lebar 61 blok. Seterusnya, keluasan bangunan yang saya pilih ialah panjang 39 blok, lebar 18 blok. Selebihnya, saya membina kolam renang, kolam ikan, beberapa batas gandum dan recycling center. Tidak lupa juga saya menternak ayam. Kawasan di bawah tanah merupakan tempat untuk menanam pelbagai jenis sayuran, buah-buahan dan gandum. Dan kawasan ini juga tempat penyimpanan makanan seperti gandum, telur, ayam, ikan dan beberapa jenis sayuran. Di sini juga mempunyai kemudahan asas seperti tandas dan pam air bawah tanah. Yang paling utama ialah laluan aliran udara dan sistem panel solar. Tingkat pertama disediakan dengan kelengkapan dapur, ruang tamu, sebuah bilik dan tandas automatik. Tingkat dua mempunyai 2 buah bilik khas untuk lelaki dan perempuan, kelengkapan dapur dan 1 tandas separa automatik. Tingkat 3 ini digunakan sebagai ruang beriadah dalaman. Aktiviti yang dapat dilakukan ialah bermain snooker dan menonton filem di mini panggung wayang. Rumah ini dilengkapi dengan sistem panel solar yang dapat menjana tenaga elektrik keseluruhan rumah. Di kawasan belakang rumah terdapat sebuah kolam renang yang direka khas menggunakan air mendok setebal 3 lapisan bagi memastikan tiada kerosakan berlaku kepada rumah sekiranya kolam itu pecah atau mengalami kerosakan akibat bencana alam. Di bahagian hadapan rumah, terdapat juga sebuah kolam ikan yang berkonsep garden. Reban ayam juga dibina di sini yang selamat daripada pemangsa. Akhir sekali, rumah ini dilengkapi dengan recycling center. Ia terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu pakaian, bahan kompos, plastik dan metal. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.